Alhamdulillah, syukur kita pada Allah kerana malam ini dapat kita meneruskan lagi, menyambung kembali daurah ataupun pembacaan bagi kitab fiqh idaman penuntut pada menghuraikan yang kusut yang berkaitan dengan soal amal ibadat yang berlaku ke atas kita pada setiap hari. Jadi untuk itu kita sambung kembali kitab kita ni pada kitab Rumi muka surat 8. Kitab Rumi muka surat 8, manakala yang menggunakan kitab Jawi 19 muka surat 8 tu bagi kitab Rumi atas sekali selain daripada membasuh muka situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syaikhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata muallif, selain daripada membasuh muka sebagaimana hadnya, had yang wajib sampai air pada bahagian wajah muka, yang tersebut di atas itu, yakni yang kita telah sebutkannya pada sebelum Ramadan lalu, hendaklah, dia kata, hendaklah dibasuh naik sedikit ke atas kepala dan basuh ke bawah sedikit daripada dagu, yakni kita lebih-lebihkan sikit basuh tu hingga ke halkum, dan sebahagian daripada dua telinga, dan di bawah pertemuan dua tulang dagu, kerana tidak sempurna wajib, yakni tidak sempurna pada basuhan yang wajib tu, pada had yang wajib tu, melainkan dengan diluaskan lebih sedikit. Jadi lebihan itu pun hukumnya wajib juga. Maksudnya apa sini? Iaitu sebenarnya benda ni memang berlaku pada kita pun pada masa kita angkat wuduk. Ya, contohnya disebut sini, dia sebut sini pada membasuh muka. Jadi oleh kerana membasuh muka itu adalah rukun, ya, termasuk rukun. Jadi dia kata bila kita basuh muka ni kan, takkanlah boleh kita jaga basuhan tu betul-betul had dia, kan? Tak ada lebih-lebih sikit daripada had wajib tu, kan begitu kan? Jadi tak ada orang buat kerja macam tu. Maknanya betul-betul dia jaga tu, cara nak basuh pun dia akan, kalau nak betul-betul had muka tu, betul-betul had dia, kalau macam tu 1 jam lah tu kan, nak basuh muka dia 1 jam saja. Pasal apa? Nak betul-betul kan rata, tapi jangan keluar dari had tu. Nah, jadi dia kata bila kita basuh muka ni, lebihkan sikit daripada had yang wajib tu. Kalau sini hadiah had muka ni kan, sini, daripada sini kan tempat tumbuh rambut ni kan, bawah keliling sampai hujung dagu ni, had yang wajib, basuh ni wajib. Jadi kita lebih-lebihkan keliling tu, maksud dia kan, lebih-lebihkan. Kerana apa? Kerana kaedah fiqh sebut la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kaedah dia, tidak akan jadi sempurna sesuatu kewajipan itu melainkan dengan dia, maka yang itu pun jadi wajib juga. Kaedah dia, kaedah usul fiqh. Jadi tak sempurna basuhan yang wajib tu melainkan kena lebih sikit. Maka yang membasuh lebihan itu, lebih daripada had wajib tu, jadi wajib juga. Kerana apa dia? Had yang wajib tu tak akan rata sempurna kan, melainkan dengan melebih-lebihkan sikit cara basuh kita tu keluar daripada had wajib tu, maka yang basuhan yang lebih itu pun jadi wajib.
la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kaedah usul fiqh. Tidak akan sempurna yang wajib tu, maknanya tak akan sempurna basuhan wajib pada wajah muka tu, melainkan dengan dilebih-lebihkan sikit basuhan pada had wajib tu, maka melebih-lebihkan basuhan itu hukumnya wajib. Faham dah? Jadi benda ni tak ada apa, cuma sekadar makluman. Dan memang biasa pun kita kalau basuh muka, memang kita akan memang lebih-lebihkan. Jadi memang secara tak langsungnya ataupun secara tidak sedarnya, kita pun sebenarnya memang buat perkara tersebut, maka tak ada masalah. Cuma sekadar untuk mentahqiqkan lagi. Ya? Baik, ala kulli hal. Baik, teruskan yang ketiga, yakni ketiga daripada fardu ataupun rukun wuduk. 6 perkara tu yang ketiga, yakni yang ketiga rukun mengangkat wuduk itu membasuh 2 tangan serta 2 siku. Dipanggil dalam ayat Quran apa dia? Wa arjulakum ilal ka'bain. Ayat Qurannya dalam surah Al-Maidah. Itu dia. Jadi dalil wajib basuh tangan wa arjulakum ilal ka'bain dalam Quran tersebut. Jadi maknanya apa dia? Membasuh 2 tangan serta tu maksudnya sehingga kepada 2 siku. Sampai siku, ya, siku. Kemudian apa yang ada pada tangan itu, pada had tangan yang wajib dibasuh tu, apa yang ada seperti bulu, bulu roma tu lah, sama ada jarang atau lebat, tu atas qada masing-masing lah. Macam orang Arab, bulu romanya tebal sikit, ya, macam orang kita ni ada juga tapi halus, jarang-jarang. Okay, tak ada masalah itu. Daging yang tumbuh, kalau sekiranya ada daging yang tumbuh, wajib juga disampaikan air. Jari yang lebih, kita ada 5 jari, ada orang yang terlebih, Tuhan buat dia jadi 6 jari, jadi campur dengan tangan kanan kiri, ada lebih 1 jadi 12. Maka ke-12 jari tu wajib dibasuh. Sebab tu dia kata jika ada. Dan kuku semuanya wajib dibasuh luar dan dalam. Sebab tu kuku ni kena sentiasa kalau panjang pun jangan sampai melampau panjangnya, sehingga sekira-kiranya kalau masa basuh tangan tu belah dalam luar kuku tu mungkin tak ada masalah sangat nak sampai air tu. Hak belah dalam tu, kalau kuku kita panjang pada uruf lah, panjang sikit. Sebab ada setengah orang dia memang suka simpan kuku, terutama jari ni, jari kelingking, sengaja dia simpan apa? Senang korek telinga, kan? Orang askar selalu saya tengok, askar saya tanya buat apa tu ni, lain semua pendek belaka tu, satu panjang, memang panjang tu sini, dia buat apa ni? Senang lah, korek telinga. Dia kata hak dalam tu pun boleh macam JCB lah. Jadi senang, tak ada tersumbat ke apa ke, senang dah aku. Saya kata jaga baik tu, jaga boleh dah. Satunya kuku panjang ni ditegah, ditegah. Setengah kita sebut ada dia, kalau kuku panjang ni tempat syaitan berteduh di bawahnya. Jadi maknanya kalau kuku tu sebaiknya, sebab tu kita disunnahkan potong kuku pada hari 3 hari yang sunnahkan. Hari Senin, Khamis, Jumaat. Sabtu, Ahad, Selasa, Rabu tidak dituntut. Semua setengah ulama sebut harus saja. Tapi hari yang dituntut ada kelebihan. Kalau hari Isnin,
siapa yang potong kuku hari Isnin keluar daripadanya penyakit gila. Itu sebut dalam kitab Jauhar Mahub, ada sebut tu. Okey, maknanya kalau nisbah pada orang yang sihat, Allah pelihara dia daripada nyanyuk, lepas tu maknanya fikiran runsing semua, Allah pelihara. Siapa yang istiqamah potong kuku hari Isnin, kalau potong kuku hari Khamis, ada dalam kitab Jauhar tu semua ada sebut belaka. Tapi yang paling baik hari Jumaat potong kuku. Kalau hari Khamis tu lepas asar, keluar daripadanya penyakit, Allah masukkan kesembuhan hari Khamis, tapi syaratnya lepas asar. Okey, jadi oleh kulihal, kuku ni kena jaga molek. Kalau kuku kita tu kira-kira panjang, jaga molek. Mandi wajib, angkat wuduk. Pasal apa? Kalau tak berhati-hati, maka kulit yang berada di bawah kuku yang panjang itu takut tak kena air. Pastikanlah. Jadi sebab tu kita dituntut supaya kuku kita ni sentiasa rapi, dirapikan, tidak panjang, ya. Okey. Sama juga kuku belah kaki tu. Okey, kuku belah kaki tu jaga molek. Tu. Kemudian qala al-muallif, jika ada benda-benda yang cemar, kekotoran, atau yang menegah sampai air pada kulit, contohnya apa dia? Contoh macam-macam lah, cat lah, gam lah, kemudian apa lagi, duk siang ikan, sisik ikan, ya, tak sedar melekat. Jadi dia kata apa dia? Yang menegah sampai air pada kulit, seperti getah atau cat atau sebagainya yang menghalang, kira-kiranya kalau benda tu ada menegah sampai air, maka hukumnya wajib dihilangkan lebih dahulu, dan wajib membuang benda-benda yang ada di celah-celah kuku. Kalau agak-agak nampak kuku tu, apa dia tadi, contohnya dia bekerja main tanah umpamanya, nampak cabut rumput ke apa ke, kemudian nampak kuku dia tu ada hitam-hitam ke, maka wajib dibersihkan. Wajib dibersihkan dulu. Ada seorang dia kecuali ada kemaafan syarak bagi orang yang kerjanya jenis memang tak dapat elak daripada, contohnya dia macam pomen kereta, pomen motor, yang mana kukunya ada kesan minyak hitam, maka itu wajib juga, tapi sekadarnya saja, tidak wajib sampai bersih betul. Pasal apa? Rutin dia dah. Jadi syarak memberikan maaf. Kerana apa dia? Kerana rutin kerja dia macam tu dah. Jadi maknanya kalau ada sikit-sikit tu kan tak hilang tu, maaf pada syarak bagi orang macam tu, dia ada hukum fiqh di situ. Tapi bagi orang macam kita ni yang hari-hari bersih je, tiba-tiba main minyak hitam contohnya, wajib bersih dulu. Itu pun maknanya dibersih bersungguh-sungguh. Tapi kalau tak hilang juga, maaf pada syarak. Degil, orang panggil degil. Kita dah gosok dengan apa dia, macam-macam lah, sabun, kemudian macam-macam lagi lah, tapi tak hilang juga, tu maaf pada syarak. Cat ke apa ke, tu dia. Sebab sekiranya kalau tak ada jalan lain dah nak hilang dia, kecuali dengan apa dia, kikis pakai pisau ke, tak boleh. Kalau sampai memudaratkan nak hilangkan, tak boleh, haram pula hukum dia, maka dimaaf saja pada syarak. Tapi maaf pada syarak setelah diusahakan. Okey, baik. Kecuali jika sedikit atau kecil, iaitu dimaafkan. Apatah lagi pada orang yang tidak dapat mengelak daripadanya. Sebut dah tadi, seperti apa dia, tukang cat, atau pekerja-pekerja bengkel, membaikkan kereta atau sebagainya. Sebut dah tadi, pomen kereta, pomen motor, pomen lori, pomen kapal terbang semua, main jenis main minyak belaka ni, dimaaf pada syarak lah. Ini tersebut dalam kitab apa? Baijuri, kitab fiqh, Imam Baijuri.
Dipanggil hasyiah bajuri dipanggil. Baik, demikian juga jika ada duri yang boleh dicabut, wajib dicabut lebih dahulu. Dan kalau tidak boleh dicabut dengan sebab sudah terbenam, memadailah, yakni sahlah. Memadai itu situ tulis itu sahlah, dibasuh atasnya, atas duri yang terbenam itu. Kalaulah, okey. Mana kalau dia kata kalau boleh cabut, cabut dulu. Duri kan, duri. Tahu dia panggil apa dah? Serumba, okey. Serumba, duri kan. Kalau kena, kalau boleh cabut, cabut dulu. Kalau dia dah terbenam dalam kulit tu, sekiranya nak cabut dah payah, maka memada sahlah, basuh atas dia. Sebab kan dia terbenam kan, macam dia halang kulit yang bahagian terbenam tu kan. Situlah maksud dia. Kemudian kopeng kudis. Kita panggil kopeng kan? Kopeng ke kita panggil apa? Gopeng. Kita panggil gopeng kan? Kuping. Faham dah tu kan, kopeng tu. Kudis luka lah. Kopeng bisul dan kopeng jerawat tidak wajib dikopik sekalipun senang mengopiknya. Maksudnya senang mengopik tu kita tinggal tarik je gitulah, maksudnya dah kering betul. Sekalipun begitu tak wajib dikopik. Maknanya memada basuh atas dia saja. Sementara yang apa dia, yang kalau kita masih kuat lekat lagi kopeng tu kan, kita cabut ada darah sikit lagi. Sementara habis tu. Jadi kalau senang kopik pun tak wajib kopik. Ingat tu lah. Baik, hukum wajib membuang benda-benda yang menegah sampai air ke kulit ini berlaku pada semua anggota wuduk yang lain seperti muka dan kaki. Tu dia. Termasuk muka dan kaki. Kalau ada lah benda-benda yang kita sebutkan tadi, cat, apa semua tu. Baik, kemudian habis itu keempat daripada fardu wuduk, yakni rukun wuduk yang keempat, menyapu sebahagian kulit kepala. Kepada tu dal tu, huruf D tu kan, kepala. Kena betul kan dia. D tu, D. Kalau Rumi tu D tu ganti dengan L, kepala. Menyapu. Kenapa dia guna menyapu? Yang lain basuh. Kerana kepala ni memandai dengan menyapu. Kalau basuh kan kita siram. Jadi menyapu. Kalau muka dia guna istilah basuh. Kalau tangan basuh, kaki basuh, kepala sapu. Faham dia? Tu dia. Menyapu sebahagian kulit kepala atau rambut kepala, yang mana rambut kepala yang ada dalam had kawasan kepala, sekalipun selai rambut atau setengah daripada selai rambut tu sah atas mazhab kita Syafi'i. Jadi ada rambut, dia sapu dekat jambul dia. Kan ada setengah orang dia sayang, dia dah sikat elok-elok, dia rasa macam apa dia, kalau tenyih kan sejam pula nak buat style tu. Jadi sapu dekat pada hujung rambut tu dia, sah dah. Cuma tidak afdal kan, kata sah lah. Tu. Jadi sekurang-kurangnya sehelai rambut atau setengah daripada sehelai rambut tu sah dah. Lepas tu kata sapu. Tidak wajib basuh, sapu. Itu dia. Lepas tu kalau perbezaan mazhab ni, kalau kita Syafi'i sah sekurang-kurangnya selai rambut, sah dah. Okey. Kalau mazhab, contohnya mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, dia 1/3 wajib, 1/3. 1/3 kan, maknanya dia kena sebahagian kepala tu lah.
Kalau selai rambut tak sah, Hanafi. Kita mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i ijtihad sah sekurang-kurangnya selai rambut. Kerana dalilnya famsahu biwujuhikum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum dan menyapu sebahagian kepala. Itu dia. Jadi ijtihad Imam Syafi'i atas dalil itu ialah apa dia? Iaitu sah walaupun selai rambut. Tetapi tidak memadai, tulis atas kata tidak memadai itu, tetapi tidak sah. Bila sebut tidak memadai, maknanya tidak sah pada syarak. Tetapi tidak memadai disapu pada rambut yang disanggul. Yang disanggul sama ada lazimnya perempuan ataupun lelaki. Kalau jenis lelaki, yang jenis apa dia? Rambut panjang lah. Okey. Tulis kat situ atas kata disanggul tu sama ada lelaki atau perempuan. Cuma lazimnya yang sanggul-sanggul ni perempuan lah biasanya. Jadi tak sah kalau dia sapu dekat pada rambut yang disanggul, kan? Di sekiranya dibuka sanggul itu, kalau misalnya kata dibuka sanggul itu, ia terkeluar daripada had kepala rambut tu, tidak sah sebab dia keluar daripada had kepala. Okey? Maksudnya beginilah, dia kalau luar had kepala tu, contohnya macam belah tengkuk kan, belah tengkuk tu kan lebih daripada had kepala, tumbuh situ, itu dia sapu kat situ, rambut kat situ yang bukan had kepala kan, tengkuk bawah sikit tu, bukan daripada had kepala, tidak sah tu. Okey. Jadi ceritanya dia nak sapu dekat sanggul rambut dia tocang tu kan. Jadi dia sapu, biasanya kalau sanggul mesti sapu dekat zahir atas tu, bukannya dalam-dalam. Jadi sedangkan bila dihuraikan, rambut tu tengok punca dia tumbuh dekat pada luar had kepala, bahagian tengkuk tu, maka tidak sah. Habis jalannya macam mana? Kalau sanggul nak macam mana? Sapu dekat bahagian kepala je lah, kan? Rambut dekat pada bahagian kepala dah sah lah walaupun selai. Ni pergi nak kata nak hukumnya orang sanggul. Faham sanggul kan? Baik, tidak mesti sapu itu dengan tangan. Tak wajiblah sapu itu dengan tangan pada kepala. Malahan boleh disapu dengan kayu yang dibasahkan atau sebagainya. Kias kepada kayu lah. Yang penting sapu air kepada bahagian kepala. Jadi tak wajib dengan tangan. Ambil kayu, celup dalam air, basah kayu tu, sapu kat bahagian kepala. Kalau buat begitu pelik bila orang tengok lah, tapi dari segi hukumnya sah lah begitu. Atau sebagainya, seperti kain yang dibasahkan, kain pun sah. Dan memadai dengan dibasuh terus kepala ganti daripada sapu, yakni dan memadai sah dengan dibasuh terus kepala ganti daripada sapu. Baik, ala kulli hal, habis itu. Kelima, yakni fardu wudu. Yang kelima, membasuh dua kaki serta dua buku lali pada orang yang tiada memakai khuf. Yakni khuf ni kasut kulit. Dia sebut sini kasut andalam, kasut macam stokin tu. Jadi kita tahulah khuf tu apa. Baik, jadi kecuali orang yang pakai khuf, wajib dibasuh apa yang ada pada kaki
sama hukumnya macam membasuh dua tangan yang tersebut di atas. Untuk khuf ni kita akan sebut hukumnya nanti, cara pakai khuf. Lepas tu bila dah pakai khuf kan, dia ada syarat nak bagi sah. Lepas tu berapa lama tempoh kita boleh pakai tanpa perlu buka. Maknanya kita angkat wuduk tu tak perlu basuh kulit kaki tu, basuh dekat atas khuf saja. Dari syarat dia nanti kita sebut. Muka surat mana dia? Ada. Kat mana tu? Kau dah lepas dah? Belum lagi tak? Mana dia tak? 17 dah. Oh ya, terlepas pandang ni. Tu muka 17 tu, dan di situ ada bab yang khusus. Jadi tak sesuai kita nak sebut sini, disebut secara umum. Detailnya kita bincang dalam bab nanti insya-Allah. Baik. Jadi maknanya kalau tolak hukum khuf, wajib kita basuh sekalian kaki had yang wajib tu, iaitu sampai pada had buku lali. Maka jika ia memakai khuf, wajib salah satu daripada dua perkara. Kalau pakai khuf, sapu air saja di atas khuf itu, atau basuh kedua-dua kaki, yakni buka khuf itu. Inilah yang afdal bagi orang yang pakai khuf. Jadi hukum dia nanti disebut kemudian. Cuma dia kata orang pakai khuf ni boleh dia sapu atas khuf, tak perlu buka. Bila tak perlu buka tu maksudnya tak wajiblah kita basuh pada kulit kaki tu. Yang wajib basuh tu memada kita sapu dekat khuf, ataupun kita buka sapu macam biasa, ini basuh macam biasa. Itulah yang afdal. Cuma sah khuf tu. Gitu. Kemudian yang keenam, yakni keenam daripada fardu wuduk, yakni rukun wuduk. Tertib yakni yang dahulu didahulukan, bagaimana susunan yang disebutkan. Jika seseorang lupakan tertib, tidaklah dikira perbuatan yang berlaku pada bukan tempatnya. Cuma yang boleh dipakai tentang basuh muka yang berserta dengan niat. Jadi ala kulihan tertib tu hukumnya wajib. Ini fardu. Okey, tertib maknanya basuh muka dulu, kemudian lepas basuh muka basuh dua tangan, ikut macam Quran sebutlah. Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dari tertib dia, basuh muka, basuh dua tangan sampai siku, kemudian basuh kepala dan basuh kedua kaki. Jadi tertib dalam Quran disusun begitu. Maka hendaklah Imam Syafi'i kita ijtihad, maka wajib tertib ikut seperti mana yang Allah kata dalam Quran. Okey, baik. Sekiranya ada 4 orang yang membasuhkan 4 anggotanya serentak, muka, tangan, kepala dan kaki. Ni raja barangkali. Raja contohnya serentak, nescaya yang boleh dipakai yakni terangkat hadas mukanya sahaja, jika ada niat di situ. Itu pun kalau niat dia sah lah kan, niat lintahkan niat tu. Maknanya yang basuh tangan tak terpakai, ya? Dengan cara basuhan 4 orang serentak. Maka yang terpakai hanya muka saja, hukum dia. Sebaliknya, jika seseorang itu menyelam dalam air, selam dalam air laut, air sungai, kolam, serta berniat wuduk, nescaya memadai yakni sah
dan sah wuduknya sekalipun ia tidak diam lama dalam air itu, kerana ada tertib beberapa lahzah, yakni beberapa lahzah tu beberapa saat, detik yang singkat. Lahzah tu saat. Macam kita kalau mandi sungai air terjun kan, kita selam, bila kita selam saja kita niat dalam hati, aku mengangkat wuduk secara keserentakan. Niat dia kena lintaskan perkataan apa dia? Keserentakan. Aku mengangkat wuduk, tu wajib tu. Aku mengangkat wuduk secara serentak. Apa yang serentak tu? Serentak pada membasuh sekalian anggota yang wajib. Maka sah wuduk dia, walaupun dia kata tidak berdiam lama. Maksudnya tak perlu dia selam lama-lama kan, 20 saat ke 30 saat, cukup 5 detik, 5 saat pun dah dikira sah. Dia selam 5 saat, 1, 2, 3, 4, 5, dia angkat, sah dah wuduk dia. Okey. Lepas tu contohnya kalau dia nak mendua meniga, selam sekali lagi lah untuk mendua sunat tu secara serentak jugalah. Untuk apa dia, sunat mendua, sunat meniga tu. Tadi yang selam sekali itu untuk hak wajib saja. Kalau nak sunat kan, sunat basuh 3 kali kan, selam sekali lagi, mendua meniga, dapat sunat tu. Okey. Jadi lepas tu orang dulu-dulu dia kalau apa tu angkat wuduk ni, orang dulu banyak guna kolah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang mereka ni orang dulu lah, kolah tu, yang kolah tu maksudnya yang lebih 2 kolah lah kan. Sebenarnya bila dia mandi mandi wajib, kalau mandi wajib senang cerita, selam mandi wajib kan, selam, tenggelam kepala semua, niat mandi wajib kan, berapa lahzah. Kemudian sebab apa? Sebab bila kita mandi wajib dengan cara menyelam ni, air itu akan meratai secara automatik kan. Air itu akan pergi pada bahagian-bahagian seluruh anggota wajib itu. Sebab itu tak perlu pun kita panggil apa ni dengan selaman yang lama, cukup beberapa lahzah, saat saja dah terangkat, dah besar, senang je tu. Jadi kalau mandi dengan shower tu berjam-jam betul. Kalau mandi dengan gayung tu nanti nak kena apa dia, nak kena menyangkung lagi. Ingat tu, mandi wajib ni tang membasuh bahagian celah-celah tu, faham tak? Celah-celah tu, kalau terutama bahagian punggung, kalau tak duduk, kalau tak menjangkung, tak sah mandi wajib tu. Sebab apa? Tak sah. Sebab ulama kata bila kita mencangkung bahagian dubur yang lembut tu, yang lembut tu kan, di mana bila kita teran tu kan, bahagian yang lembut tu itu termasuk had zahir yang wajib sampai air, dan dia tak akan terbuka melainkan kita dalam keadaan menyangkung. Sebab kalau kita berdiri, dia terkatuk, jadi bahagian yang lembut tu dia tak akan terbuka, jadi kita sental macam mana pun tak sampai air. Maka di antara punca mandi wajib tidak sah situ. Sebab ulama fiqh kata bahagian yang terbuka tu, bila kita cangkung yang terbuka, yang bahagian lembut, dinding dubur tu kan, maksud bila kita teran tu, hak tu yang lembut-lembut tu, itu wajib, maksudnya masuk had wajib sampai air, mandi wajib. Jadi maknanya sebab tu kata sah tak mandi wajib dengan diri? Sah tak mandi wajib dengan diri? Tidak sah. Sebabnya sebab pada halaqatud dubur tu, yakni bahagian yang disebut tadi tu, tidak mustahil sampai air di situ. Kenapa dia? Kerana lazimnya bila
bila kita berdiri dia akan terkatup dan tak akan sampai air kita sental macam mana pun. Sebab tu tengok bila kita berak tu, kita cebok selesa menjangkung ke berdiri. Oi, kok mana pun kena menjangkung. Oi, betul tak? Kalau kita cebok dengan berdiri tu, kecuali orang tak boleh nak duduk, nak kata apa? Benar? Orang tak boleh mencangkung. Kalau saya dah mencangkung ni, jawabnya besok pun saya bangun. Pasal apa? Oh, saya gout contohnya dah. Tak apa dah. Dia nak katanya kan kita qada hajat berak tu, nak menyucikan tu pun kita kena mencangkung. Kalau diri tu kita rasa macam ada tak sempurna, tak selesa je rasa. Sebab apa? Bahagian tu. Dan sebab tu mandi wajib kok mana pun, lah baik lelaki baik perempuan, wajib dia mencangkung. Sebab apa dia? La yatimul wajib. Balik kaedah tadi tu. La yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna pada menyampaikan air pada bahagian halaqat dubur tu melainkan dengan mencangkung. Maka mencangkung itu hukumnya wajib. Kerana dengan cara mencangkung tu halaqah dia tu akan terbuka. Kalau itu pun kalau mencangkung tapi kita macam terkatuk lagi, tak sempurna juga. Kena betul-betul mencangkung dan sehingga kawasan yang halaqah tu zahir. Kerana situ bahagian dinding yang zahir yang wajib sampai air. Sebab tu kata, ingat mandi wajib ni, kalau kita mandi wajib, ingat mesti kita ada part mencangkung untuk sampai ke bahagian situ. Termasuk waktu menyelam juga. Contoh mandi mandi wajib menyelam dalam laut ke, dalam kolam ke, kau kena jadi katak, buat style katak sikit. Faham? kena maknanya kena mengangkang sikit. Sebab untuk menyampaikan air. Sebab kalau terkatuk macam tu pun tak ni ke. Okey, faham tak? Sebab tu bahagian yang sulit untuk sampai air tu. Tapi saya nak katanya, ramai yang tidak sah mandi wajib kes tu lah. Yang mana tangan, perut, apa semua tu boleh sampai lagi lah kan. Tak perlu ada istilah nak mencangkung ke. Untuk sapu perut perlu mencangkung ke mandi wajib? Tak, diri boleh. Tang tu halaqatud dubur dipanggil. Istilah ulama fiqh sebut halaqatud dubur, yakni bahagian dinding yang lembut tu, bahagian dubur tu. Okey, faham dia? Jadi pastikan mandi wajib bahagian situ, part yang sulit untuk sampai air kena teliti sikit tu. Sebab tu mencangkung tu wajib. Kalau tidak, tak sah mandi wajib. Bila tak sah mandi wajib, apa jadi? Tak sah segala ibadat. Berapa lama? Selagi hadas besar tu belum terangkat lah. Maknanya dia berkeadaan hadas besar. Ingat bila hadas besar ni, masjid pun kau tak boleh masuk, pegang Quran pun tak boleh. Gitu. Kes tu lah. Kes apa dia? Tak sampai air tu je. Kes mandi wajib banyak tu sangkut tu. Itu dia. Dia kalau orang tak belajar fiqh, memang macam-macam silap dia buat kan. Tak usah kata mandi wajib, wuduk pun boleh jadi tidak usah bila tak mengaji fiqh ni. Itulah. Baik. Habis itu jadi maknanya kalau cara menyelam ni sah wuduk. Baik, kemudian qala al-muallif, tajuk yang seterusnya, sunat wuduk ni banyak. Tengok ada banyak tu. Yang ke-10 membaca bismillahirrahmanirrahim waktu hendak memulakan basuh tapak tangan. Basuh tangan tu lah. Sunat membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim lebih dahulu. Kalau suka, dia kata kalau suka elok ditambah lepas bismillah tadi, baca apa dia? Alhamdulillahi 'alal islami wa ni'matihi. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'an tahura. Situ baris dua atas tu.
Pada kalimah al-ma' an baris dua di atas, an tahura. Nah, dia baris dua di atas tu jumpa dengan ta, jadi ikhfa hakiki tu. Ja'ala al-ma'an tahura wal islam nura rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Baik, paling kurang yang ni saya amal lah, ini saya memang amal lah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Masih basuh dua tangan tu. Okey. Basuh dua tangan tu. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ni saya lah ni. A'udzu billah, bismillah. Masih baca tu. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ambil kat situ. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Sekurang-kurangnya kalau nak dapat hak yang lebih sikit lah tu. Ini yang saya doa amal lah. Masa basuh tangan tu saya baca a'udzu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Apa kelebihan dia? Insya-Allah Allah akan lindung kita, Allah jauhkan kita daripada syaitan datang kepada kita, menghampiri kita untuk apa dia, mengganggu, menimbulkan was-was. Allah lindungkan kita. Amalkan insya-Allah, ya. Dan juga Allah jauhkan daripada gangguan-gangguan syaitan untuk tujuan jahat, termasuk sihir, insya-Allah. Ya, amalkan. Nah, itu. Kemudian dia kata, arti doa itu segala puji bagi Allah kerana telah mengurniakan kami agama Islam dan nikmatnya. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air untuk buat suci dan menjadikan Islam itu cahaya. Wahai Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada godaan syaitan dan aku berlindung denganmu daripada mereka hendak hampir dengan aku. Itu maksud doa itulah. Baik, jika tinggal membaca bismillah pada permulaannya, yakni pada basuh tangan tu, sepatutnya situ tempat sunat, tapi lupa. Contohnya, jika tinggal membaca bismillah pada permulaannya sekalipun sengaja, sekalipun sengaja dia bukan lupa ni, sengaja dia tak baca, maka sunat dibaca pada pertengahan. Masuk pertengahan apa dia? Contohnya apa dia pertengahan? Basuh dua tangan, basuh tangan kanan contohnya. Masa tu baca bismillah, dapat sunat. Faham dia? Okey. Sekalipun sengaja tak baca bismillah pada awal, sedangkan sepatutnya tempat sunatnya di basuh dua tangan tu. Dan kalau sengaja sekalipun tetap sunat. Okey? Maknanya kalau sementara kalau dia terlupa dah, tak payah gos tangan balik. Mana tempat kita basuh tu, situ baca bismillah. Okey, baik. Tetapi tidaklah dituntut membacanya lagi apabila telah selesai wuduk. Dah selesai tak payahlah, tak dituntut lagi lah. Habis wuduk sah tak? Sah je wuduk tu. Tak sah pula. Pasal apa? Hukum ni kan kita cerita ni tajuk apa? Sunat-sunat wuduk. Maka sunat ni kalau kita tinggal pun taklah sampai apa dia membatalkan wuduk. Okey, habis. B, membasuh kedua-dua tapak tangan hingga pergelangannya sebelum berkumur-kumur. Okey, habis. C, sunat yakni berkumur-kumur, tulis kat situ istilahnya apa dia? Madah. Dalam kalau Jawi mim dad tara marbutah. Kalau Rumi itulah MADH madah. Dia kalau Jawi dad, huruf dad. Mim dad, kalau Jawi sedang kira mim dad ta marbutah. Madah. Kalau Melayunya kumur-kumur.
Kita sebut kumuh-kumuh je tak? Betul? Jarang disebut maut. Nak sebut pun lidah pun terbelit juga. Maut. Apa tu? Tak payah. Kumuh-kumuh je dah sebut. Tu. Cuma istilah fiqh dia. Maut, madah. Bahasa Arab dia lah. Kumuh-kumuh. Okey. Dengan memasukkan air ke dalam mulut, sama ada diedarkan. Apa maksud diedarkan? Di apa dia? Istilahnya gerak-gerakkan air tu lah. Maksudnya kita kumuh-kumuh. Tu diedar, maksudnya kita gerak-gerakkan air dalam mulut. Okay, faham ni? Maksudnya tak adalah kita masukkan air tu kemam je, lepas tu buang. Sah juga tu. Sah juga. Cuma dia kata apa dia? Sama ada diedarkan atau tidak. Yang eloknya diedar-edarkan, kemudian diluahkan, dibuangkan. Tu dia. Yalah, istilah dia kumuh-kumuh lah. Tu dia. Jadi tuan pengarang kitab kita ni, dia nak detailkan lagi. Diedarkan, bahasa dia lah. Diedarkan. Kalau apa bahasa lain lagi, digelombangkan. Boleh? Diombak-ombakkan. Boleh ke ada? Maksudnya faham kan? Kita apa dia? Diombak-ombakkan dalam tu. Tu dia. Diedarkan. Sebab kalau tak di apa terangkan apa maksud diedar tu, kau faham kau lain pula dah. Jadi sebab tu kena lapik sikit ayat. Maksudnya digelombang-gelombangkan dalam mulut. Tu. Tapi kalau kumuh-kumuh tu kita faham dah tak? Kau tu dah tak apa dah. Baik. Kemudian seterusnya sunat menyedut air ke dalam hidung. Tulis kat situ, menyedut air. Istilahnya apa dia? Istinsyaq. Kalau ambil Rumi dulu, ISTINSYAQ. Ada betul tak? ISTINSYAQ. Istinsyaq. Kalau Jawi, alif sin ta nun shin alif qaf. Istinsyaq. Yani memasukkan, yakni menyedutkan air ke dalam hidung. Istilah dia, istilah fiqh dia. Dua-dua kalau Arabnya ialah adatnya payah sebut dah. Kena sebut slow-slow. Kalau laju tak jadi. Istinsyaq. Kena sebut itu. Kalau madah pun kena hati-hati juga. Kalau nak sebut dah, takut bunyi lain dah. Modoh. Situ pula pergi. Kalau istinsyaq, kalau laju sin tu boleh tertinggal. Istinsyaq. Kena sebut istinsyaq. Tu. Seni menyebut pun kena ada juga. Sebut. Tak huruf Arab kan, dia pakai makhraj huruf. Tu dia. Baik. Sama ada menyedut air dalam hidung, sama ada dihisap air itu ke pangkal hidung dan dikeluarkan atau tidak. Maksudnya dihembuskan daripada hidung tu kan. Kita masuk tu, dia masuk macam ni ya. Sekira-kira kita sedut air dalam hidung tu, yang afdalnya ialah apa dia? Kita sedut sampai sekira-kira kita rasa macam nak rasa pedih-pedih tu. Tapi janganlah kita sedut kuat sangat. Sedut sekira-kira sampai ke pangkal apa? Kat sini. Dia panggil khayshum. Kalau orang ngaji tajwid dia panggil tempat dengung ni, tempat dengung sini. Orang dengung tu kat sini. Naik suara tu dia tekan sini, dia panggil khayshum. Maka kalau kita sedut air sampai kat situ. Kalau dia macam ni kan, kita kalau kita sedut air kan, kita ada rasa macam pedih-pedih kan tak? Tapi bukanlah pedih sangat. Maksudnya cukup sekadar ada rasa macam tu je, dah cukup. Kira macam parah-parah aja. Baik. Dari segi itu afdal. Afdal lah. Baik, kalau kita masuk ke kita hidung saja, itu biasa. Kalau kita hembur, tapi sunatnya lah pada afdalnya ialah sampai ke situ. Khayshum. Lepas tu hembus. Dia ada kelebihan. Kelebihannya apa dia? Dari segi sudut
kesihatannya, dia membersihkan ruang-ruang pernafasan kita. Hidung tu kan tempat kita nafas kan, ada virus, ada apa dia, macam kekotoran. Bila kita masuk situ, air, lepas tu kita hembus, keluar segala kekotoran ataupun kuman-kuman yang duduk pada situ, yang boleh menyebabkan penyakit. Islam macam itu. Sebab tu hukum dia afdal itu. Tu dia. Cubalah latih itu. InsyaAllah suara kita pun akan jadi, InsyaAllah clear, suara kita clear. Kalau orang qari Indonesia, dia punya qari Indonesia kan, dia orang cara nak latih suara dia jadi tinggi, ialah orang nak bertanding kan. Sebab tu qari Indonesia tengok kalau dia baca Quran, tinggi-tinggi suara. Antara latihan apa dia? Ni istinsyaq ni. Tapi cara dia orang lagi dahsyat. Itu terus. Maknanya sambat tolak kotak betul tu. Maknanya pedih kata, pedih. Kita sekadarnya saja kan. Itu untuk urut. Tapi dia orang nak kata ceritanya. Sebab dulu saya kursus tahsin Quran dulu, ingat lagi. Kalau qari Indonesia ni cerita rahsia dia, macam mana dia orang nafas boleh panjang. Antara latihan dia macam tu lah. Pagi-pagi masuk air dalam hidung tu begitu. Bayangkan bila dia terjah sampai ke mana, sampai ke otak tu, pedih lah. Tapi lepas tu nanti keluar hingu apa semua dah. Itu membersihkan balgham. Tu suara jadi clear. Itu qari lah. Kita makan kari banyak ya. Kita bukan qari pun. Bukan nak masuk petani, tak payah lah gitu. Menyakit kan, buat apa. Cuma nak cerita petu orang Indonesia macam tu. Dia menyelam dalam air, sedut gitu, dalam air gitu. Ganah gitu. Tapi dia punya kelebihan tu lah, nafas dia panjang. Pasal apa sih halkom dia? Balgham tu bila dia buat tu kan, lepas tu keluar tu hak hijau-hijau, kuning-kuning semua keluar. Tak jadi cuba try. Kalau nak rasa macam suara kita tu apa dia, betul macam orang yang menyanyi macam tu lah. Orang hati-hati pun antara vokal, latihan vokal dia, orang nak mantap vokal macam tu, masuk air, lepas tu sedut kuat-kuat itu. Pasal apa? Dia keluarkan balgham tu yang menyebabkan kita kadang-kadang itu dia. Tapi kita cukup memada lah. Kita masang kat tu sekadarnya kat Aisyah macam tu. Jadi maknanya kita kena cover sikit lah. Jangan terkuat sangat, terkuat dalam pergi kot kotak tu. Cukup sekadar semacam air dah apa-apa kat situ, cukup. Lepas tu hembus. Baik, qala al-muallif. Mana dia? Yang eloknya dicedok air itu dalam tapak tangan, dimasukkan separuh ke dalam mulut untuk berkumur, dan separuhnya untuk disedut ke hidung. Ini cara Rasulullah SAW. Sunnah begini. Masa kita nak kumur-kumur, kita buat sekaligus. Dua perbuatan sekaligus. Apa dia? Kita cedok air, kalau kita cedok lah, ataupun kita tadah air pipe tu, tadah, penuhkan. Lepas tu kita apa dia? Masuk. Cara begini. Jangan macam ni. Begini. Lepas tu masukkan dalam mulut sikit, lepas tu tinggal separuh. Kumur sikit, buang. Lepas tu yang ada balance ni kan, masuk hidung. Gitu. Faham tak? Cuba buat macam ni, dipanggil ni cara sunnah Rasulullah SAW. Nabi buat gitu. Kerana ada apa dia panggil, unsur menjimatkan air. Kan? Kalau berbanding kita buat satu-satu, maknanya Islam nak ajarnya menjimatkan air. Rasulullah ajar menjimatkan air. Sampai setara tu. Maksudnya satu cedok kita sekali untuk kumur dan istinsyaq. Caranya air tu penuhkanlah, jangan sikit sangat. Kita cedok bagi penuh, masuk mulut sikit je, kumur-kumur, buang. Lepas tu masukkan dalam hidung. Betul? Pegang tangan kiri. Pegang tangan kiri ni, hembus tangan itu. Sunat sebelah kiri. Itu cara dia tak? Kalau nak detail betul-betul,
Kekok kita dibuatnya. Ya, kita dah biasa main bedal aja. Angkat wuduk mana kira sunnah tak sunnah. Tapi kena latih lah. Okey dah. Ni mula dengan ni dulu. Cedok sama lelaki perempuan sama. Cedok, penuhkan, lepas tu madmadah sikit, lepas tu tinggalkan sikit, dah kumur-kumur buang, masuk dalam hidung. Lepas tu pegang tangki, pegang dekat pada batang hidung ni, hembus sebelah kiri. Kumur tu kita buang pun sebelah kiri juga, sunat sebelah kiri kita buang, bukan depan. Biasa kita buang depan kan. Kita mana kira kanan kita buang. Pui ke depan punya. Sunat kita buang sebelah kiri. Ada air yang tu kumur-kumur dengan hidung tu sebelah kiri. Campak belah kiri lah. Tapi kalau ada orang belah kiri, kanan kiri ada orang, belah ke depan lah. Ya lah. Tu. Baik, kemudian lepas diedar dan diludahkan dari dalam mulut dan hembuskan nafas dari dalam hidung, buat begitu 3 kali berturut-turut sunatlah. Dan dengan sekali jalan begitu lebih baik daripada berasing-asing antara berkumur-kumur dan sedut air ke hidung. Dia punya kenapa dia ajar begitu? Kerana ada unsur menjimatkan air. Faham dia? Itu je lah. Itu dia. Kemudian seterusnya sunat yang seterusnya menyapu seluruh kepala. Ini sunat. Hak wajibnya sekurang-kurangnya selai rambut. Itu wajib. Tapi sunat menyapu seluruh kepala. Sekiranya orang yang berwuduk itu memakai serban atau songkok atau sebagainya dan ia tidak berkehendak membuka benda-benda itu, setelah disapu sebahagian sedikit daripada kepalanya untuk sah, memadai dapat sunat. Yakni sunat apa? Sunat menyapu sebahagian seluruh kepala, juga dengan menyapukan air ke atas serban atau songkok itu. Nak katanya apa dia? Dapat sunat apa? Sunat menyapu seluruh kepala. Basah lah serban kau. Serban tu basah sikit lah. Songkok tu basah dia sikit. Kan? Dah lah kain baldu lah tu. Betul tak? Tu basah sikit. Tapi cuma nak katanya, dapat tak sunat? Sunat menyapu seluruh kepala tu dapat. Walaupun dia sapu tu bukan kena kat kepala dah, kena kat mana? Serbannya, cap dia contohnya, ataupun songkok dia. Cuma basah sikit lah. Dah basah kan? Bukanlah basah mana pun. Sebab kita gunakan tangan yang basah je kan. Bukan kita siram. Kalau siram tu kuyup. Baik. Kemudian menyapu kedua-dua telinga, sebelah depan dan belakang, dengan air yang lain daripada air untuk menyapu kepala. Kan kita tengok siapa yang biasa buat cara ni, menyapu selepas daripada kepala terus ke telinga. Pernah tengok tak orang macam tu? Ada kan? Siapa yang biasa buat macam tu? Jamaah tu tak boleh. Maksudnya orang tak boleh. Dia style macam tu. Dia sapu kepala, lepas tu terus telinga. Sah tak? Maksudnya dapat tak sunat? Dapat juga. Tapi dia kata apa sini? Caranya menyapu kedua-dua telinga sebelah depan dan belakang dengan air yang lain daripada air untuk menyapu kepala. Maksudnya yang sunatnya ialah apa dia? Selesai kepala, lepas tu basuhkan tangan tu untuk basuh telinga. Macam tu. Buat berasing lah. Bukan straight daripada basuh kepala tu terus ke telinga. Cuma saya sebut tadi, yang biasa buat macam tu Jama'atut Tabligh. Dia memang macam tu. Dia amal begitu. Mungkin dia ada dalil lah, masyaikh mereka tu. Okey, cuma dalam fiqh kita mazhab Syafi'i begitu. Buat asing-asing. Caranya iaitu memasukkan kedua-dua ruas jari telunjuk ke dalam dua lubang telinga dan diedarkan kedua-dua jari itu atas lipatan telinga. Seperti yang kita buat tu lah.
manakala dua ibu tangan diedarkan atas belakang dua cupingnya, kemudian tekapkan dua tapak tangan yang sedia besar itu kepada kedua-duanya. Macam kita buat tu lah, tak ada apalah. Okay? Kita buat tu memang kena dengan cara ni lah. Baik, kemudian jadi hukum nyapu telinga tu sunat ya, bukan wajib. Kemudian disarut celah-celah janggut bagi orang lelaki jika ia lebat, sunat, tak wajib. Tapi saya dah sebutkan dulu kan, ukuran janggut itu lebat atau tidak. Sebab kalau bagi orang lelaki kalau orang lelaki ukuran tebal atau jarang, nipis. Sebab kalau jarang, nipis, wajib sampai kat kulit. Okey, tak memada kita luar saja, wajib sampai kat kulit tu. Kalau lebat, tak wajib sampai kulit. Sebab apa? Lebat kan? Maka memadalah kita rasul dekat janggut tu saja. Baik, ukuran nak kata tebal ataupun nipis ataupun jarang, iaitu apa dia? 3 hasta. Kalau orang berdiri dalam jarak 3 hasta, kemudian tengok, nampak tak warna kulit dekat bahagian dagu tu? Sebab janggut kat situ kan, nampak warna kulit. Kalau nampak dalam jarak itu, bermakna janggutnya tidak lebat, maka hukumnya wajib sampai air. Okey, kalau dalam jarak 3 hasta, dia 3 hasta berapa? 1 hasta 45 cm ni, ataupun gini ni sampai kat siku 1 hasta lah ni. 3 kali, 1, 2, 3. Bayangkan sejarak itu. Jadi ada orang berdiri, tengok janggut tu nampak warna kulit tak? Warna kulit dagu tu lah. Kalau nampak, bermakna janggut tu tidak lebat, wajib sampai air kat situ. Kalau tak nampak, dikira lebat. Macam kategori saya ni lebat lah. Kalau macam misalkan apa dia 5-6 lay je, tak payahlah suruh tengok, dah tentu lah memang nampak. Ini kalau kita tak pasti, nak kata tebal juga, nak kata tak tebal, baik buat test 3 hasta itu. Padan jugalah. Ni kalau 2 lay je benar, 7-8 lay je, tak payah suruh tengok tu, confirm nampak. Kita tengok sendiri dan cermin pun nampak. Okey, jadi hukumnya kalau bagi lelaki yang janggutnya lebat, maka dia kata sunat istilahnya disarut. Apa lain istilahnya? Disela-sela kan? Betul, disela-sela kan, jari kita tu disela-selakan pada janggut yang lebat. Tapi disarut tu faham kot. Baik, adapun janggut yang jarang bagi orang lelaki dan janggut yang lebat bagi orang perempuan, kalau perempuan ada janggut lah tebal pula tu, atau khunsa ni maknanya 2 kemaluan. Khunsa ni bukan pondan tau, jangan, sebab pondan ni dipanggil apa dia? Kalau pondan dalam istilah syaraknya bukan khunsa ni maksudnya 2 kemaluan, lelaki pun ada, perempuan pun ada. Kalau nak tahu jantinanya, ditentukan je, tengok pada fungsinya belah mana tu kan. Okey, kalau pondan dipanggil apa dia? Mukhannas. Tu baru pondan, mukhannas ya. Kalau istilah kita Melayu tu pondan lah. Pondan ni pula ada 2, satu yang dicela pada syarak, satu yang tak dicela pada syarak. Yang dicela pada syarak ni apa dia? Mukhannas, yang buat-buat. Laki tulen macam sajak tu dah, buat contoh dia. Yelah, pasal mak dia mengakui, mak dia sendiri mengakui, nama dia kan Kamruddin. Mana ada orang nama Kamruddin? Dia Kamruddin, lepas tu tukar nama apa dia, panggil sajak je, nama glamour lah, sajak. Tahu kan sajak tu kan? Sekarang mana ada dah duduk di Australia tu, kaya-raya dia, kaya pun dengan tu lah jalan dia lah tu lah. Okey, yang itu dipanggil mukhannas, buat-buat tu. Itu dicela pada syarak tu. Sebab dia asalnya laki tuli apa semua, tapi dia ada kes apa dia, kes lampau yang menyebabkan dia jadi gitu, ada dipanggil tu mukhannas, yang dicela pada syarak. Tapi kalau lahir
memang dah ada sifat-sifat lembut keperempuanan tu, membesar macam tu, tapi bukan dia buat. Dia cakap pun lembut, lepas tu jalan pun lembut, kan? Tapi bukan dia buat. Memang kejadian dia pada lahir macam tu dah, besar macam tu. Tapi dia pakai baju orang lelaki je. Dia tak pergi anjit. Kemudian dia campur orang lelaki, cuma perwataan akan lembut lah. Akan ada orang macam tu kan. Yang tu tak dicela pada syarak. Dan haram kita menyindir-nyindir dia. Umpama kita panggil dia, oi pondan. Betul. Tak boleh, haram hukum dia. Tak boleh panggil dia pondan, oi pondan, oi lembut. Tak boleh. Pasal apa? Tak dicela pada syarak. Gitu. Okey. Itu dia panggil mukhannas. Kalau khunsa ni dua jantina. Baik. Jadi kalau orang lelaki yang janggutnya tak lebat, atau perempuan janggut lembat, atau khunsa janggut lembat, hak ni wajib disarut, bukan sunat, supaya sampai air ke dalamnya. Sebab apa perempuan yang janggut lebat wajib sampai air ke kulit? Sebab nadir. Apa maksud nadir? Jarang-jarang terjadi walaupun ada. Yelah, lazimnya orang perempuan ni kan mana ada janggut. Jadi kalau ada janggut, pelik lah. Cuma sebab nadir itulah menjadi ilat kepada wajib. Sebab apa? Jarang-jarang kan nak jumpa orang perempuan ada janggut ni. Jadi oleh kerana jarang itu, hukumnya disempitkan. Apa sebab? Wajib disampaikan air itu kerana jarang. Baik. Iaitu dengan memasukkan jari di celah-celah dan di bawah janggut itu dengan jari kanan. Baik, sampai sinilah insya-Allah, wallahu a'lam. Rasa lama dah ni. InsyaAllah kita sambung pula pada 2 minggu akan datang, iaitu pada H ni. Kita tanda kat situ.